Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 hari bulan 7 2026, kami Muslim Malaysia akan membuat serahan kota infak sebanyak 100 kota infak kepada wakil Muslim Malaysia bagi kawasan Kuala Nerus untuk diagihkan kepada asnaf-asnaf di kawasan Kuala Nerus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia yang telah memberi sumbangan kotak sebanyak 100 kepada kawasan Kuala Nerus. Okay, Alhamdulillah sebanyak 100 kota infak telah selesai diserahkan kepada wakil Muslim Malaysia bagi kawasan Kuala Nerus untuk diagihkan kepada golongan-golongan asnaf yang memerlukan untuk kawasan Kuala Nerus. Diharapkan kota infak ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi kawasan Kuala Nerus. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Ini sekadar daripada saya untuk serahan kota infak kepada wakil sekalian Muslim Malaysia bagi kawasan Kuala Nerus. Assalamualaikum dan terima kasih.